US. Jadi finally, apa pengajaran untuk Malaysia? Bila kita beli senjata, kita bukan sekadar beli hardware. Ia juga membabitkan hubungan geopolitik antara blok. Kedua, kontrak pertahanan kena ada perlindungan lebih kuat kalau lesen ekspor ditarik balik. Ketiga, Malaysia kena ada diversify weapon supplier. Jangan terlalu bergantung kepada satu blok teknologi seperti blok barat sahaja. Dan keempat, kita maybe kena buka lagi supplier-supplier lain, especially-nya daripada Turkey dan juga maybe daripada Russia. Jadi kita tidak terlalu bergantung kepada satu-satu blok kuasa sahaja. Dan finally, of course, untuk jangka masa panjang adalah lebih baik negara kita, kerajaan kita membuat blueprint yang khusus supaya kita ada teknologi, kita ada kemampuan untuk membangunkan persenjataan moden kita sendiri tanpa bergantung kepada mana-mana kuasa besar. Alright, jadi itu sahaja